Penganalisis Datuk Dr. Noor Azizan Abdul Majid berpendapat tohmahan undap mantap yang sering dilaungkan oleh Perikatan Nasional PN kini menjadi sumpahan buat blok dianggotai PAS dan Bersatu itu. Naratif tersebut dibina semata-mata untuk menanam keraguan dan membakar emosi pengundi Melayu agar menjauhi UMNO, kononnya kerana ia sudah tunduk kepada DAP. Undap mantap adalah satu cubaan putus asa untuk memecah belahkan kekuatan dalaman UMNO. Namun realitinya, UMNO tampil bertanggungjawab, menolak politik dendam dan sanggup berkorban ego demi kestabilan negara. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan adalah hasil mandat yang di-Pertuan Agong dan keperluan mendesak untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik berpanjangan. Tohmahan tersebut kini berpatah balik kepada PN sendiri apabila gagal menunjukkan kestabilan di negeri-negeri yang ditadbir, berdepan perpecahan dalaman dan masih bergelut dengan imej ekstrim. Akhirnya, undap mantap menjadi egau ngeri buat PN kerana ia tidak memecahkan UMNO, malah mengeratkan saf dan meneguhkan kesedaran ahli bahawa inilah saat untuk bangkit dengan lebih matang dan rasional. Rakyat semakin celik bahawa retorik perkauman dan kebencian tidak membawa kemakmuran. Tohmahan PN itu juga tidak mengakibatkan UMNO tunduk dan terpecah, sebaliknya parti tersebut menjadi bertanggungjawab dan semakin bersatu.